Okay, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ni saya nak tunjuk satu tempat makanan rare dekat KL ni. Dia actually bukan dekat KL, dekat Kepong lah. Okay, kita nak pergi satu tempat makanan yang best Dia ikan bakar sampurna Ikan bakar sampurna. Okay, jadi kita nak makan dekat dalam ni lah. Ni ada makanan Sabah makanan Sabah. Okay, jom kita tengok. Ni kedai dia lah. Dia ni ada macam-macam menu makan menu makan. Okey, jadi kita duduk kita tengok apa yang ada istimewa dekat makanan orang Sabah restoran ikan bakar sampurna Sabah. Okey, baik. Okey, assalamualaikum kepada semua sahabat. Okey, hari ni kita orang nak makan sampurna, ikan bakar sampurna. Okey, jadi kalau yang pernah pergi Sabah dan pernah ada keluarga orang Sabah, memang sesuai lah tempat ni untuk si keluarga lah. Jadi hari ni saya nak buat review sikit pasal makan dekat restoran ikan bakar sampurna Sabah ni lah. Okey, jadi kita tengok apa benda yang lain daripada yang lain lain daripada yang lain yang ada kat sini. Contohnya kita tengok ini ada dessert dia. Ni kita tak tahu apa benda nama dia, pisang apa benda tak tahu. Jadi apa ni yang ni apa? Belacang dengan mangga. Ni nak belacang dengan mangga kat Sabah punya belacang dengan mangga. Kopi susu. Ini Pembangan. Ini Pembangan. Ni makanan Sabah yang rare lah. Dekat Semenanjung tak ada, sini je ada kat Sabah. Okey, ni apa? Apa ni? Lada Sabah. Ni lada Sabah. Ni selalu makan kat Baso lah, kedai Sikulis. Dekat Beaufort memang kita orang makan benda ni lah. Lada Sabah. Yang ni apa? Belacan Sabah. Belacan Sabah. Ini belacan Sabah ini semua makan dengan nasi lah. Jadi lepas ni kita tengok apa menu kita yang ada lah. Ni makanan orang Sabah lah. Orang Sabah siapa yang orang Sabah kalau nak makan makanan kalau nak makan makanan kampung dia, teringin nak makan, datang dekat sini. Datang dekat sini lah, memang best. Nanti saya akan bagi inilah lokasi tempat dia dekat mana Okey, baik. Okey. Jadi kita tengok makannya rare ini dekat Semenanjung mungkin tak ada. Ni dessert dia rupa makan macam ni. Okey, kita tak tahu, kita main ambil rupa ada macam makan ni. Ni apa benda ya? Nama dia? Pisang hijau. Ni pisang hijau tak tahu pisang hijau apa semua. Ni bukan Sabah lah, tapi tak apalah. Samalah kita dah dekat Sabah. Sabah. Okay. Ni putu dibuat daripada apa? Ubi kayu. Ubi kayu Ni putu dibuat daripada ubi kayu Okey, ni putu. Okey, ni kita minum kopi Kopi ni dessert kita pun tak tahu macam ni ada apa benda ni. Batu. Okey, kita makan kita cuba makan. Ini kita order sotong Sotong katanya sotong apa tu? Sotong telur masin. Telur masin. Ni dia buat sotong apa benda tau, bukan sotong yang biasa kita makan tu, sotong katak. Okey, jadi sotong telur masin Ni boleh makan dengan putu lah. Putu ni ubi kayu ubi kayu. Okey, jadi kita makan lah. Jadi kita datang lagi makanan yang lain lagi. Okey, yang ini kalau siapa yang tak tahu, ini adalah rumpai laut Rumpai laut dia campur dengan apa ni yang? Mangga Bambangan Itu bukan mangga. Bambangan Itu mangga. Mangga lah, dicampur dengan mangga. Macam kerabu lah. Lepas tu ni shiitake Shiitake mushroom dengan katanya ada kerang Kerang ke apa tak pasti. Okey, yang ini paling sedap lah. Yang ni apa namanya ni? Genderam Tak, dekat sini apa? Penyaram. Ni kuih sana lah. Sabah Okay, jadi ini datang tu makan kita makan dulu lah. Ni tadi sotong kita kuih, salad. Kerana cuma kita nak tunggu ikan kita je, ikan bakar kita lah. Kita ambil ikan Uji Rashid dengan satu lagi ikan pari bakar. Okey, tak. Okey, jadi kita order ikan pari. Ikan apa ni yang Uji Rashid ni ikan Sabah ni yang ada lah. Ikan Sabah yang ada. Okey, jadi ni lauk-lauk yang kita ambil lah. Terima kasih dan selamat menonton kepada sahabat-sahabat yang nak datang ke sini, boleh datang ke sini terus lah. Nanti saya bagi alamat dekat caption di bawah. Okey, baik, mantap. Jemput makan lah semua, jemput makan semua Okey, ikan pari ikan pari macam-macam ada. Jom.
A few moments later. Jadi makan habis lah. Makan habis bermakna sedap. Okey, jadi dah balik, dah makan kenyang, kita balik ke rumah ke Melaka balik. Kita baik mantap.